Nak tengok ayam. Saya tengok ayam. Tengok owner ayam. Tengok owner ayam. Owner ayam. Hai guys. Owner. Tapi kan aku macam nak Pak Ngah tu lah. Dia nampak sedap sikit. Hai, kau ni duk ulang-ulang Pak Ngah aku. Aku dah serabut kau ni. Jangan korang datang ada bawa sangka ke? Aku kena check kereta korang. Kok nanti dia bawa lari ayam aku. Bahaya doang ni. Berwarna. Ha? Rambut kau sekarang berwarna. Rambut aku memang ada warna. Ya. Ya, macam mana? Memang aku warna sebelum ni aku masuk AI. Itu kami masuk KP, rambut dia masih gelas tepi. Bukan nak rambut. Kemudian rambut dia ni pacak sudah. Tak, rambut aku memang warna. Sebelum ni warna ash grey. Rambut aku masuk AI dia aku black kan. Rambut aku ash grey sebelum ni. Kalau Sebelum ni ash grey, biru, purple. Ni pun biru. Merah kadang-kadang. Aku kadang-kadang ada masuk event budak punk. Sabah style punya. Aku rambut aku punk. Tapi punk tak pakai memodalkan ni. Pakai telur. Tengok. Pakai telur. Telur putih kan. Lepas tu lalu sebelahnya ni. Apalah ni ni. Rupa-rupa dia orang pegang naikkan rambut kaki iya. tu. Betul kan? Kau punya lucu Iya. tidak sampai tu sekarang. Aku masak ayam kau. Masak ayam kau. Pak Ngah masak dia. Kita goreng ayam. Aku dah lapar. Kita masak ayam kau. Buat konten Asla hari ni buat konten masak ayam. Kami 3 orang curi ayam kau. Setuju tak? Tak setuju. Kita buat konten tu lah. Buat konten apa kau nak curi betul-betul? Konten Tak masak. ada, ni tak konten. Kau nak curi Konten. betul. Hari ni kita buat konten goreng ayam nuar. Tak ada. Setuju tak? Kalau setuju, Tak ada. komen satu. Wah, kau ni tak boleh gini. Ayam, ikan dan burung. Kita goreng. Ambil. Setuju tak? Backup mana? Kita buat konten goreng ayam nuar. Nuar, dorang setuju Nuar. Setuju, Habis. pakcik kau setuju. Tak ada. Bagi si ayam yang paling sasa, paling berisi. Nak makan musang. Musang mana boleh makan? Boleh. Ya. Musang Oi, boleh makan. haram lah. Mana hukum agama yang kau katakan haram musang? Ni. Burung. Mana yang kau katakan hukum agama haram musang? Musang kan 2 alam lah tu musang. Siapa cakap 2 alam? 2 alam lah. Aku pernah makan musang. Musang dia ada musang buah. Dia ada musang ni. Musang king aku tahu. Musang king tu lain. Musang boleh makan. Musang pandan boleh makan. Tak boleh lah Musang makan. makan buah. Apa hukum kalau kita makan haiwan tu kita kesian? Haram kan? Kalau makan apa hukum dia makan nak Haiwan tapi kita kesian dengan haiwan kesian? tu. Dah aku dah suka